Kak Ani Sherrock, dia punya tema cantik Izinkan kami membelai selera anda. Oh, kalau dia. Oh, siapa le? Masuk-masuk je, depan tu dah tasik. Pertama sekali aku nak cakap, kedai ni sidai. Tapi yang mana kalau korang datang, korang nampak ada orang lain dapat dulu, memang dia sidai tu. Tapi tak lama pun, kejap je. Yang korang nampak ni adalah shell out. Untuk shell out adik-beradik, dia pakai ketan nipah tau. Harga dia 88. Mi ampla dia 55. Yang ni shell out jimat 43. RM43 boleh makan dua orang. Yang ini dia masak lemak cili api, yang ni dia masak tom yum lala. Dia kata masak lemak cili api tapi tak berapa padu lah. Dia punya cili api tu tak berapa pedas. Ini je aku boleh cakap, tak berapa syapale. Dia kata pekat dia pekat. Biasa je, bagi aku biasa je. Ingat, sisik ketam jangan makan. Makan isi, bukan sisik. Ketan dia manis. Ni pula shell out jimat tau, RM43 boleh makan 2 atau 3 orang. Mana nampak aku tom yum dia. Ni tom yum dia syapale. Dia punya tom yum dia syapale. Mi ampla, ikan dia bagi kau seekor. Yang ni boleh makan orang je. Sekarang kalau aku cakap, rasa macam Abang Loi marah. So dia kurang. Bagi aku kurang lah. Rasa dia kurang. Syapale mat. Baru kena sos hijau ni. Ini aku rasa nak main tukar-tukar selera. Dia tak apa jahat. Aku cakap syapale je. Sedap tu je. Owner dah bagi tahu, nasib baik dia tegur aku. Yang ini masak lemak cili api ni dia buat umum. Set ni untuk makan dengan family. Jadi dia buat memang tak berapa pedas. Anak-anak semua boleh makan. Tapi ingat, 18 tahun ke atas boleh makan.